Aplikasi MyTNB ialah platform mudah alih untuk menguruskan akaun elektrik TNB. Ia membolehkan anda melihat dan membayar bil secara dalam talian, menguruskan akaun berganda, memantau penggunaan tenaga melalui meter pintar dan menetapkan bajet bulanan. Selain itu, anda boleh mendapatkan pemberitahuan bil, melihat sejarah transaksi dan mencari kedai tenaga terdekat, menjadikan pengurusan akaun lebih mudah dan cekap. Jadi, dalam video ini, kami nak kongsi cara log masuk ke akaun MyTNB anda menggunakan MyDigital ID. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman log masuk, tekan login. Selepas itu, tekan login with MyDigital ID. Pastikan anda sudah log masuk ke aplikasi MyDigital ID dan menggunakan peranti yang sama. Kemudian, tekan ya. Seterusnya, isikan kata laluan MyDigital ID anda dan tekan OK. Laman utama aplikasi MyTNB akan dipaparkan sekiranya anda berjaya log masuk. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!